Okey, kawan. Biasa kita dah lepas cuci kereta kan. Okey. Dah lap bersih. Celah-celah ni tempat belan lagi sikit air kan. Okey. Normalnya pakai dengan kompresor tembak lah, betul. Bila pakai kompresor, dah keringkan celah ni tempat, anda nak kena berikan kompresor. Sekarang ni kompresor bukan murah sangat. 1,000 lebih, 2,000 lebih, tengok brand, tengok horsepower dia. Okay? Kalau anda bikinkan rumah, macam mana? Kompresor bila bunyi, memang bising. Jiran kadang-kadang tak puas lah, atau tak suka lah. Okay? Menjadi bising kan. So, sekarang, wah itu produk senang untuk kat rumah. Hey, inilah barang dia. Pack dryer. Okay? Pack dryer punya function untuk apa? Dia untuk bersihkan dengan air, keringkan dengan air, bersih angin panas. Okay? Nak angin panas ada, nak angin sejuk pun ada. So first, kita dah plug in, buka current. Okay, on kan. Dia ada volume kecil dengan volume besar. Okay? Yang ini sekarang, dia suhu sejuk, angin sejuk. Maksudnya, tengok. Okay? Kalau suhu panasnya, bila kita pakai button sebelah sini yang ada tulis switch, maksudnya dah boleh keluar dengan angin panas tak? On kan? Okay, live. Bisa tengok ah. Okay, sekarang ada panas sikit. Tengok suhu dia. 37. Nampak? 40. 42. Paling tinggi 50 lebih aja lah. So, dia ada angin, ada suhu panas, air lebih cepat kering. Hey, kita buka volume paling tinggi. Tembak aja nama. Dia dalam celah-celah ni barang air semua dah keluar. Okay. Oh, tengok. Cepat. Sekali jalan aja. Sekali jalan aja tengok. Tak payah pakai kompresor. Dia pun bersih. Tempat-tempat ni dia tak leleh sangat lagi. Tengok suara kering. Bahagian atas nampak. Nak kerja senang. Okay. Hot pad dryer ni yang paling sesuai ni barang. So sesiapa berminat, kontak dengan Itiret.